Assalamualaikum. Hai, hari ini Dapur Ami kembali lagi dengan resepi kek buah bakar yang sangat sedap, lembut, moist di dalam, penuh dengan buah-buahan dan sangat gebu. Untuk mendapatkan kek buah bakar yang lembut dan gebu di dalamnya dengan buah-buahan berwarna-warni yang akan memberi rasa memang nak cuba sekeping, tapi tidak manis sangat, sedang-sedang sahaja, sangat sesuai untuk minum petang ataupun untuk perayaan hari raya atau majlis lain. Untuk dapatkan resipi yang sebenarnya dan sangat mudah membuatnya, jom kita ikuti resipi dari Dapur Ami ini. Seperti biasa, kita perlukan butter 250 gram, 1 ketul, suhu bilik kita masukkan dalam bekas dan kita masukkan gula caster sekali. Kemudian kita putar bahan-bahan ini hingga gebu dan lembut. Sementara tunggu kita punya butter tu kembang, kita siapkan bahan-bahan kering. Ini buah-buahan campuran. Sukatan semua saya dah tulis dekat description kat bawah. Kita gunakan tepung yang kita dah sukat tu. Kita ambil 2 sudu atau 3 sudu tepung kering tu, kita masukkan ke dalam buah-buahan campuran kita. Kita gaulkan. Tujuannya supaya buah-buahan kita nanti tak tenggelam dalam kek nanti bila dimasak lah ya. Ini petua dia, kita simpan dia sementara siapkan bahan-bahan lain lah ya. Okey, adunan kita dah kembang, butter. Sekarang kita boleh masukkan telur sebiji demi sebiji dan kita putar lagi ya. Setelah selesai masukkan telur, kita masukkan esen vanila juga. Teruskan putar hingga sebati. Sekarang kita boleh masukkan tepung. Kita masukkan tepung 2 kali lah ya. Separuh daripada tepung yang kita dah sukat tadi tu kita masukkan dengan kelajuan yang sederhana sebab tepung akan terbang ya. Pelan macam ni. Lepas tu tambahkan baki tepung yang ada tadi tu, masukkan semua dan kita bagi dia mix lah dulu ya, sebati. Kita gaulkan adunan kita dengan sempurna. Okey, dah gaul macam ni. Sekarang kita bolehlah masukkan buah-buahan yang kita dah perap tadi dengan tepung ya. Masukkan semua sekali dan bolehlah kita gaulkan dia hingga sebati. Selepas gaul macam ni, bolehlah kita masukkan dalam loyang kita yang kita dah alaskan dengan kertas minyak ya. Kita ratakan, kemudian untuk hiasan dia kita boleh taburkan dengan buah-buahan campuran tadilah ya. Yang ada lebih sikit tu kita boleh hiaskan di atasnya. Ini optional lah ya. Kalau tak suka tak perlu. Kalau nak cantik kita taburkanlah ya. Sementara tu kita boleh panaskan oven kita. Suhu 160 darjah Celsius, api atas dan bawah atau mengikut ketuha masing-masing lah ya. Selepas masak dalam 45 minit ataupun kita boleh tengoklah nanti, cucukkan dengan lidi. Kalau rasa dah tak melekat lagi, bolehlah kita angkat. Kadang-kadang oven ni ikut masing-masing lah kan, tak sama. Jadi kalau dah masak tu cek dululah ya, pastikan tengah dia tak melekat dengan lidi. Macam ni. Bolehlah kita keluarkan dan sejukkan kek kita ini. Kalau boleh bungkus dan simpan 1 hari,
baru kita potong. Itu lebih baik untuk kek fruit cake ni lah ya. Dia lebih padat dan mudah untuk nak potong. Dan rasanya akan lebih sedap sebab butter tu dah sejuk kan. Rasa dia lebih buttery lah. Ya. Jadi puan-puan kena cuba resipi kek buah bakar yang sedap gebu dari dapur Ami ini. Jangan lupa like, share dan juga komen, saya nantikan. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.